Okey, hari ini kita akan buat eksperimen 2A membandingkan antara alkana dan alkena. Tindak balas dengan larutan kalium manganat berasid 4. Tujuannya untuk membandingkan heksana dan heksini menggunakan larutan kalium manganat berasid. Hipotesis dia, heksina menyahkan warna ungu larutan kalium manganat berasid, manakala heksana tidak menyahkan warna ungu larutan kalium manganat. Pemboleh ubah dimanipulasi larutan heksana dan heksini. Pemboleh ubah bergerak balas ataupun dia punya tindak balas. Perubahan warna kalium manganat berasid. Pemboleh ubah dimarahkan isi padu heksana yang ditetapkan 2 cm dan heksana. Bahan dia heksana, heksini, larutan kalium manganat berasid. Radas yang kita guna, tabung uji, silinder penyukat dan penitis. Okey, prosedur dia. Yang pertama, mula-mula kita masukkan 2 cm heksana ke dalam sebuah tabung uji. Heksana dulu ya. Kita sukat dulu guna silinder penyukat 2 cm. Heksana. Lepas tu kita tambahkan 2 hingga 3 titik kalium manganat berasid ke dalam cecair heksananya. Lepas tu kita goncangkan campuran heksana dan kalium manganat berasid ni ya. Okey. Lepas tu kita buat campuran heksina dengan kalium manganat berasid. Isi padu tetap sama 2 cm. Sukat dulu. Tuang ke dalam tabung uji. Lepas tu titiskan 2 hingga 3 titik kalium manganat ke dalam larutan heksina. Lepas tu kita goncangkan larutan tu. Okey, kita dah dapat tulisannya. Ini larutan heksana yang telah campur kita goncangkan dengan kalium manganat berasid. Tengok, setelah digoncangkan dia tidak menyahkan warna ungu larutan kalium manganat. Tengok masih tidak larut ya. Okey. Yang ni pula tengok heksina dia telah menyahkan warna ungu larutan kalium manganat berasid. So, kita punya hipotesis memang
memang diterima lah. Heksina menyahkan warna ungu larutan manganat berasid, dan manakala heksana tidak menyahkan warna ungu larutan kalium manganat 4. Okey, sekian, terima kasih.